solat ghaib. Bagi mayat yang telah dikuburkan walau sudah seminggu atau lebih, baik di tempat yang dekat atau yang jauh, boleh dilaksanakan solat ke atasnya. Pelaksanaannya juga boleh di atas kubur. Solat demikian dinamakan solat ghaib. Cara melaksanakan sama dengan solat jenazah biasa, hanya berbeza niatnya, itu 8 niat ghaib. Salli ala zalikal mayyit al-ghaib arba'a takbiratin fardal kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. 8 niat solat ghaib untuk perempuan. Usalli ala tilkal mayyitah al-ghaibah arba'a takbiratin fardal kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hak tu hak Arab, tak penting. Hak penting kita orang Melayu, niat Melayu. Iaitu bila mak kita mati di Mekah. Mak kita mati di Mekah, dak balik tanah ni tu. Kita solat ghaib sini. Allah, aku semayangkan atas mayat ibuku di Mekah. Tak? Atau yang ghaib boleh tak? Yang ghaib senang. Aku semayangkan atas mayat ibuku yang ghaib. Ghaib ni bukan raib hilang bahan rima tak. Ghaib tak ada sini, ada di negeri lain. Itu mana ghaib. 4 takbir kerana Allah Ta'ala, fardu kerana Allah Ta'ala. Gitu, mudah, cukup mudah. Dia tidak syarat sebut nama dalam semayang mayat. Nampak? Tapi kalau nak sebut nama, sah. Dengan syarat tu. Kalau kita pergi sebut nama mayat lain daripada nama mayat tu, maka tak sah. Dia gitu. Katakan semayang mayat lah, mayat ada depan. Sepatutnya niat biasa sudah, aku semayangkan atas mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Tapi yang disebut nama, aku semayangkan atas mayat ini, nampak? Haji Mahmud umpamanya, dengan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Kalau betul nama dia Haji Mahmud, sah semayang dia. Tapi kalau nama dia lain, tak sah. Dia gitu. Dia kata niat Haji Mahmud, padahal Haji Zul. Tak umpamanya. Kena mau Haji Mak. Haji Zul kena tu. Tak acik lah tu. Pasal salah. Dia ada satu kaedah dalam usul fiqh, ma la yushtaratu fihi ta'yin wal khata'u fihi adarra. Maknanya perkara yang tidak disyaratkan menentukan, kita pergi salah tentu, maka mudi mudarat. Dia gitu. Sudah semayang? Dia doa? Boleh? Dia boleh belaka? Boleh belaka. Yang rukunnya doa dalam semayang. Dalam semayang doa tak jadi. Kerana hak tu datang kepada kita daripada hadis Nabi berdoa dalam semayang. Berdoa lepas semayang ini adalah dengan perintah yang umum. Jadi boleh. Jadi ingatlah, kalau kita tak boleh nak pergi kepada mayat, mayat ada di Kuala Lumpur, mayat ada di Pulau Pinang, mayat ada di Mekah, mayat ada di Jepun, kita pastikan mayat itu telah pun dimandikan dan sunat selepas dikafankan, kita semayang. Dan kalau mayat itu ada di depan kita tapi tanam dah, caranya semayang pergi di kubur dia. Kita balik kampung, orang kata mati dah. Pak Mak mati dah, Pak Mak jual kepuk. Kata dah mana kubur? Kubur Kampung Libong. Orang pergi tunjuk. Pergi di kubur tu. Jangan diri atas kubur, ngadak kubur. Ngadak kubur. Allahu Akbar. Atau dia sapa tu jenazah tanang lah. Balik lewat kan. Umpamanya takkan orang nak tunggu. Jadi tunggu-tunggu tak sapa, bah lewat. Umpamanya. Jadi siapa siap tanam. Asal lagi tembus lagi. Dah siapa siap tanam, mayang lah. Balik jajang suap dia. Balik nak tengok ayah. Dah ayah, apa pula semayang? Boleh. Main ni. Bodoh punya budak. Tu kata tu mari belajar tak mau. Ayah mu tu daripada kecil bela ke mu.
Nah, ada pula mari siapa kata tanam dah. Dadang juga. Tengok ayah. Dah tu dengar itu sembang dah kopi. Dadang tarang. Bah laju dah dia. Sembang tu. Oh, itu lepuk tadi. Mayang dulu ni benda apa nak kata pun semayang dulu. Tanam dah boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tanam seminggu dah pun boleh. Ingat tu dah. Pasal nak kata tu anak-anak. Mak dia tidak sayang. Bapa tak sayang pasal dia kata siapa orang tanam marah. Kita ada alih cuti balik dia tak ada tiket Sabah. Lewat sehari kata siapa. Dia tu tak sayang, tak sayang. Dah matu dia katik makan. Ngaji apa Sabah tu bodoh lagi. Sayang mak kita tu beranak kita. Sayang walau 4 minggu, 4 bulan pun pergi. Cuma tak diulang 2 kali. Sekali sudah.